Cepat bila? 9. Hayya 'alas solat. Aku baru doa sikit. Terlupa. Sebab tu tiup aku. Sumpah ibu tengok ni ibu. Ini pas ke sini, ini pas ke sini. Yang ibu yang asal. Entah. Azan kan dia. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Neta. La ilaha illallah. Ni berapa? Patutlah aku tak boleh jadi open. Ni berapa? Oh, sumpah. Aku dah beli. Habis tolak lah covernya. Bawa anaki. Cepat. Start siapa dulu? Dia doa. Doa apa lagi? Bukan doa ya. Salam. Kalau kena baca doa, dah tahu siapa kena baca doa. Allahumma amin. Kena keluar launch tu pukul 12. Doakan abang muda rezeki. Kau bawa dia pergi multazam Dia yang tak nak. Tarik. Tak payah tembak ajaran sebab kau tarik bawa pergi multazam. Baik, Mutawif. Bye. Kejap Tina record dulu. Jangan nenek. Doakan tak ibu kalau solat. Duit lagi. Bye. Sayang dah betul-betul. La. Naik apa cik? Naik bagi. Bagi. Nak pergi pintu C27. Naik apa? Bagi. Mak aku Diba dengan ibu kat belakang. Dia panjang. Siapa? Diba. Sumpah berbunyi atas. C27. Dia lambat mesti sebab berat bagi ni. Dia mesti nak tengok kita punya ni kan? Haa. Kat mana? Kau gelap. Ha? Entah. Sini bu, depan. Ibu sini. Apa nak pulang? Kenapa marah-marah ni? Ha? Kenapa marah-marah? Sekejap, kau kan kata nak sisi. Second batch. Second batch kau. Second round. Nabila. Ha? 11.10. Ini dia punya surau dekat Golden Lounge. Besar, cozy, best, besar. Oh, patutlah orang kata once dah naik business class, never turning back to economy. Faham? Baru faham maksud dia orang. Okay. Semoga aku kaya, ya Allah, aminkan tu. Okay. Kena change dulu. Bukan lupa. Nak cerita tapi nanti ada dalam YouTube. Aku baru doa sikit. Terlupa. Sebab tu tiup aku. Aku baru tiup sikit. Aku macam kenapa macam mudah sangat perjalanan aku? Ha? Ini ketinggal. Iki. Sebab aku rasa Iki perjalanan kecil. aku mudah sangat. Walah. Ke mana? Ke mana kita? Penyusian jiwa di tanah suci. Belum. Mesti sebab ibu. Kau nak dorang cakap ni, kenapa kau tak ni?
sekarang ni sebenarnya tadi dia bagi kita orang buku menu. Dia suruh pilih untuk makan lah, untuk lunch. Lepas tu kita orang decide untuk tak makan sekarang, makan nanti sebab kita orang kenyang gila, masih kenyang daripada lunch tadi. Tapi dia datang balik, kita orang boleh reserve lah, boleh reserve untuk nanti lunch. Kalau kita orang nak makan boleh panggil dia. Tapi dia datang balik semula tadi, dia kata rugi kalau tak try signature dia. Apa signature dia? Sate. So kita orang nak cicip-cicip sate tu, tengah ready. Biba ibu. Weh, dia dah start baca. سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد Ibu tengok belakang. Dah kat mana bu? Dah kat mana? Jeddah. Jeddah. Happy. Lapangan terbang Jeddah. Happy. Happy yang dah. Amin. Seronok naik first class. Happy. Lapangan terbang Jeddah. Happy. Happy yang dah. Amin. Seronok naik first class. Tadi apa? Pramugari ikan makan. Tak lah. Please understand. Make love. Macam biasa Hajah apa mendahului. Nampak pegang, kenapa pegang? Ambil sekali. Tarik je, tarik ke bawah. Sweet. Sumpah. Sumpah mantap. Lebih siap. Tidur. Saya kau duduk sebelah mak aku. Ustaz tak nampak. Ada. Aku perlukan lelaki. Dah sampai Jeddah, airport Jeddah. Sekarang ni tengah tunggu rakan-rakan yang lain. Jemaah yang lain. Labbaik Allahumma labbaik. Kenalkan diri saya dulu lah, ya. Kenalkan diri saya dahulu. Perkenalan, insyaAllah dalam tempoh 12 hari ajak-ajakkan bersama dengan saya. Labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Day one eating at restaurant. My plate. Kau tak tahu nak habis kau punya. Beli apa je? Singkat SPC. Ini dekat on the way nak ke Miss Falah. Terus sana Miss Falah. Ada aiskrim. Aiskrim sebelah sana, kena pusing. Yelah dekat pintu. Dia dispenser. Ambil food. Kita tengok. Kita Siapa tengok habis siapa dulu? yang kita kena tunggu siapa. Sedap. Dia pakai mask.
Masya boleh. Iba, aku pakai beg Andalusia. Orang nampak ibu punya tag berbanding kau punya bag. Cok. Kau nak tahu tak? Ada cerita di sebalik video klip ni sebenarnya. Cerita dia rupa gini. Sementara kita orang nak tunggu waktu maghrib ni, tiba-tiba ada anti jemaah dari Pakistan tengok je aku. Aku dah tahu. Kalau orang luar asyik tengok aku ni, biasanya sebab tanda lahir ada dekat muka aku ni. Kan special lah katakan. Dan ojol dengan kesedaran sosial dia yang penuh, dia pun mencuba bagi tahu anti jemaah ni apa yang ada dekat muka aku ni dengan menggunakan ChatGPT. So korang dengarlah sendiri macam mana Ojo berinteraksi dengan anti jemaah ni. Sumpahlah kelakar. Balik dah. Sudah. Tu majib ho? Tu majib ho? Tu majib ho? Lah. Kau jangan gelak-gelak macam kita ni. Pakistan. Kamu Pakistan. Ni Pakistan. Tu Pakistan. Atau Pakistan. Serius aku perlukan aku punya tu speaker. Cakap. Kena berak merpati. Tu merpati dia. Suasana lepas isyak. Dinner apa hari ini? Bahaya ni. Makan salad. Oh. Tengok Starbucks Arab. Penuh Patut bangga dengan Malaysia. Kita masih lagi boycott. Ini dekat Clock Tower Shopping Center. Macam nak masuk ni, tapi nanti dulu lah sebab dah petang. Kita masuk ni. Tengok Miniso Arab macam mana. Adakah seperti yang di overclaim? Mari kita tengok. This one. Ni Laundry Safwa ni dah 5 kali call. Serius bukan 5. Serius bukan 5. Punyalah dia nak kita jadi customer dia ini. Nasib baiklah dia yang paling murah. Antara yang banyak-banyak yang approach pagi kan, ini yang paling murah. 1 kilo 10 rial. Okay, baik. Dia mula nak scam lah. Tapi kita ada bukti kat atas. Okay? Bintang licin. Hello? Tak ada internet. Dia ada call balik.
Assalamualaikum. Macam mana Cina kan dia? Serius bang, set kau tak ada internet. Kau guna wifi. Oh. Kenapa guna wifi? Osmond. Tak ada connecting bang. Tak pun ni lah. Guna nombor kau. Oh, tak guna nombor you abang. Oh ni. Beli apa? Tunjuk. Al-Fazaj. Okay, mana? Lazat. Mana receipt? Cuba teka berapa rial. Serius salah. Comment down below. Serius salah. 3 orang makan. Sekejap. Weh, mineral water 24. Oh, itu sendiri. 58 nombor apa? 58 nombor apa? Nombor laki. Ada seorang budak tu, excuse me. Oh, I need to tell you something. My mother said that you are so cute. Serius? Serius Yeah, boleh pindah yeah. keluarga? Serius boleh pindah keluarga pergi tak? Aku Kau tanya dia dari mana? aku berada di negara yang salah Kau selama. tanya dia dari negara mana? So kau tahu taste kau apa? Taste orang negara tu apa? Nampak macam Middle Eastern, Turki. Boleh pindah. Ya, boleh pindah. Ke sana lah. Maghrib. Sama ada dia orang tak terima makanan ataupun memang tutup sampai maghrib habis. Safwa waktu solat. Serius sejuk mata memandang. Walaupun menipu. Ya, bukan tak adalah menipu. Maksudnya kenapa sebab ya weh. Sedap mata memandang tu. Kenapa? Serius ya, ada roommate pun sidai siang. Aku ni dah tahan kencing. Lepas tu tak boleh tekan sebab buat button DND. Aduh. Ya sampai aku pinjam toilet rumah sebelah. Nampak sangat aku goyang. Salwa, Aku rasa mak aku dengar lah. Tapi kan dia takut. ini Nabil. Ini kita nebai. Assalamualaikum. Nebai. Sumpah orang sebelah mesti macam kesiannya orang. Assalamualaikum. Ibu. Baik. Ta'an ila liqaq. Ma'asalama ila liqaq. No, hari ketiga. Hah? Kan ada lagi 8 hari. Suasana selepas subuh September 2025. Tak gimana? Chale. Chale, mai nak.
ambil mikat for second umrah. Murah. Macam mana tadi? Ya Allah. Finally. Ya, kita akan pergi ke Masjid Jaranah untuk niat. Ya, niat ihram. Siapa dia yang tak buat umrah ini? Wah, kita kata persahabatan di antara sahabat. Dia terlibatnya Abu Bakar dan juga siapa dia? Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW. Dua orang saja. Ya, dua orang sahaja yang menyuruh di dalam gua tersebut. Ya, kisah kita ada keajaiban yang berlaku. Ya. Allah ya terbantu. Semoga kita diberikan kekayaan dunia dan akhirat. Semoga kita diberikan kekayaan dan dapat membantu orang-orang yang memerlukan. Semoga kita dapat datang lagi ke Tanah Haram Setiap tahun. Mekah dan Madinah. Tak setiap tahun, 2 tahun sekali pun boleh. Itu dah memadai. Semoga kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dipermudahkan urusan dunia akhirat. Kenapa? Berpeluh, panas. Sekarang ni degree dia dalam 30, berapa tadi kau tengok? Last 39. Last 39 degree pukul Pukul 8.52 pagi 8.52 pagi 9 September 9 September. 16 Rabiul Awal. Okay, kita orang tak dapat follow group sebab dia orang pergi ke sana. Dan Alhamdulillah ini bukan kali pertama kita orang, jadi kita orang tak ralat, tak dapat pergi ke sana, naik. InsyaAllah nanti datang lagi musim sejuk. Amin. Hai buat dia bagus, saya jaga ya. Hai buat dia bagus. Saya teko kalau bos, teko Pak bilang tukar harga murah. Ha? Apa dia, Pak? Ya ke? Kamera kau. Tapi aku dah galikan. Tak tahu kau ambil tak, patut kau kita kau. Masuk lagi. فرصة ما معنا بالكوب إلا اليوم ترى ليه؟ هذا ليمون جوش ليمون 5 ريال. Mana air? Oh, tu lah ni. Kenapa nak bagi sejuk apa? Ya. Tengok siapa kata. Siapa kata dekat Arab tak ada orang sini. Ini dekat area Jabal Rahmah. Berbeza Berbeza, sangat-sangat berbeza. Okay. Ni kita orang nak benda balik. Ni lah ni. Bukan ni Okay. Tengok, kita tengok lagi sekali. Ni. Ha. Bukan seorang dua tau. Tapi aku dah tahu ni bukan Arab ni. Dari pendatang. Ramai weh. Kita orang punya bas. Ujung-ujung sana. Sana lah tapi bukan ni. Ada lagi 300 meter. Jamratul Sughra depan ni. Okey. Baik. Aja-aja nampak masjid tu? Masjid 4 menara. Okey, masjid 4 menara itu adalah Masjid Khif. Masjid Khif adalah tempat yang mana Nabi SAW menjadi imam kepada 70 orang Nabi. 70 orang Nabi ketika haji tu. Haji wida Nabi SAW. Nabi SAW jadi imam kepada mereka. Ya, datang daripada mana Ustaz 70 orang Nabi ni? Yang kita tahu hanya 25 sahaja. Ya. Sebab ketika Nabi hidup dah tak ada dah Nabi. Tak ada dah. Tapi kenapa boleh ada? Itu kita ada. Datang ke Mina. Ya, naik. Okey. Baik, di sini adalah tempat yang mana Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Ya. Yang mana pada satu hari ketika mana Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia, dia tanya pandangan anak dia. Masa insya-Allah kita akan pergilah. Ya. Boleh ya?
Okey, dah lupakan dulu. Okey, berkenaan dengan yang nak buat umrah ataupun tak nak buat. Selesai umrah kedua, Alhamdulillah. Hari ni ibu kurang sehat. Out of sudden batuk. Tak tahu, mungkin cuaca juga kering. Cuaca efek. Sebab kat sini kering. Dan sekarang pukul 2 kot. Pukul 2 lebih. Cuaca dia around 35 degree Celsius. Up. Atas dia 35 ke atas mungkin. Okay. Hati-hati. Ni dalam suasana tengah hari, petang. Macam ni kau.